Mana cantik? Boleh. Tak nak tanya sini ada berapa desain baju untuk perempuan? Banyak lah, tak terkira. Berapa? Tak kira. Nak saya kira. Ada apa dik? Jual baju. Baju? T-shirt laki. T-shirt lelaki? Seluar palazzo. Seluar palazzo seluar apa? Seluar perempuan. Wah yang labuh bawah tu lah. Seluar tidur dengan seluar jeans. Oh seluar tidur. Raya ada orang pakai seluar tidur ah. Kalau orang malas, Ha? pakai. Lawa oi. Dia ada size apa? Ada S sampai 3XL. S sampai 3XL. Ha tu dia. Lawa weh songkit. Ni. Oi lawa. Memang tema tahun ni oh. Ya betul. Ha ni. Ada buat gosip belakang. Tu dekat ni lawa hitam ni. Mana? Ambil gambar lu bang. Sam. Ah tak apa. Ha tu. Dia ambil gambar lu nak beli kat girlfriend je ke apa tu. Tak pelang kan boleh lah. Ah tu. Untuk bapak, untuk mak, anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Taufik Fit 3889. Okey guys, hari ni Fit ada dekat Parit Buntak. Ha ni, Parit Buntak. Hari ni Fit nak main Expo Raya Parit Buntak ni. Nak tengok apa dah dekat Expo Raya ni. Lokasi dia betul-betul dekat ni stesen bas Parit Buntak. Ni dekat stesen bas Parit Buntak. Hampa boleh kalau hampa nak main hampa boleh wave Alamanda Parit Buntak. Jadi jom kita pergi masuk tengok apa yang ada. Sebelum tu jangan lupa bantu klik yang like, comment and subscribe. Jom let's go guys. Okey guys, kat sebelah ni Fit tengok ni ada orang jual makan-makan ni, jagung manis apa semua ada ni. Oh tu je. Jagung manis. Ni. Air jagung. Bang niaga makan ada lagi ah? Minggu makan. Benar-benar Ni makan. korang ni. Esok ni penuh ni. Oh ni, esok ni nanti penuh ni. Orang tak masuk ni. Pasal dia 50 tarikh menjaga dia esok Jumaat. Oh tarikh menjaga start besok lah. Cuma bagi yang mana yang untuk menjaga dulu. Oh siapa yang nak masak web boleh masak web. Bukan daripada hujung lah, daripada depan KFC tu. Atas daripada tu sampai ke belakang. Sampai ke belakang ni. Semua orang makanan lah. Ya. Yang sebelah sana? Memang syarat dia makanan minuman lah sini. Belah sana. Yang ni kuih raya. Kuih raya. Oh ni sana. Ni. Kuih raya pun dia pun baru start pasang kemah. Kuih raya pun esok start. Rekod memang esok start. 21 Ya. Yang banyak pakaian lah bang. Pakaian dalam. Pakaian semua ada lah. Semua belakang. Belakang stesen bas. Jom kita tengok. Tu belakang stesen bas. Ni ada kopi goyang. Kopi goyang ya. Tu je. Tadi Fi buka kosong kat sini lah. Hai tahu. Tu. Muka ada green tea tu macam-macam je tu. Ni. Lepas tu kita ada sengkuang calik. YouTube lah. Ni sengkuang calik. RM3 sekeping. Ni sengkuang calik. Okey kat sini kita ada minyak wangi apa semua ni. Minyak wangi. Lepas tu depan ni mungkin lokcin bakar kot. Ni lokcin. Ni. Baru nak buka. Kat ni. Dia kalau ikutkan tarikh start niaga besok. Besok tak ada. Besok apa bulan tak? 20 apa bulan? 21 antara 20 21 lah besok. Ni ayam petok ada macam-macam ni. Ni besok kita semua akan berniaga lah besok. Ni yang ada ni sekarang ni siapa yang nak berniaga dulu boleh berniaga dulu. Mazlih benarkan dulu. Tu. Macam mana ni ada air sosis apa semua ada. Tengok baby. Dia buat kacau dengan baby. Dia buat tak mahu duk. Okey yang ni kita ada jagung cheese. Tu dia. Ni tarik elok bang. Ni satu Yang kecil 12, besar 15 lah. Kecil 12, besar 15. Tu. Jagung cheese. Ganti tarik Tu tengok. Tu. Tak pernah habis. Tu tak pernah habis lagi. Tu. Tu. Sampel ni. Kecil 12, besar 15. Ni lepas tu ni. Kita tengok ni ada bunga api apa semua. Afi nak masuk dalam nak tengok orang jual pakaian. Belah dalam ni. Okey guys kat sini yang tengok ni. Tu ada apam balik Abang Tanjung. Lepas tu ada lagi ni air balang apa semua lagi kat sini. Ni banyak. Nanti depa akan penuh ni. Apa tengok ni bilion. Ni. Depan ni sampai ke KFC sana, sampai dekat Happy Home. Tu semua akan dipenuhi oleh peniaga-peniaga makanan. Bahagian sini. Jadi tak banyak makanan. Jadi Fi nak masuk dalam ni nak tengok. Ni depa kata sampai kat stesen bas. Orang meniaga pakaian. Okey kat sini Fi tengok ada ni. Tu.
Ada beg-beg apa semua. Beg, baju. Tu. Baju band. Baju band pun ada ni. Tengok. Baju ni kosong ni. Kosong lagi ya. Ni ada tanda hawa kat sini. Ada budak tukang selak. Harap tak masuk lah. Kalau shop mesti nak kena sensor pula. Tu. Tengok ni tanda hawa. Okey, lepas tu kat sini ada baju. Sini bandar. Tu. 30, 25. Tu. Wah. Macam ada tu. Nak topi, helmet mana? Helmet. Tahu apa? Tu nak. Ni RM10 ni ada. Banyak ni. Beli 4 free 1. RM10 beli 2 free 1. Ni sebab pendek pun ada ni. Banyak. Kau yang depan buka untuk expo raya tahu tak? Belakang. Oh belakang ni ah. Oh street ni nampak bayar tu. Oh tepi ni ah. Ni. Kau ni dia menjaga bandar. Yo YouTube kok. Bandar lepas tu Vietnam semua tau ni. Semua ada. Ni kat ni nampak ah. Tu. Ni kat ni jai. Okey kat sini ada cuci silver ni. Nak cuci silver, nak tindik telinga ni. Boleh lah ni. Silver tu. Ni kat anti ni. Nanti tengok sikit ni ya. Boleh. Ni. Cuci boleh. Cuci, tindik telinga boleh, hidung boleh. Lidah? Lidah tak. Oh lidah tak boleh. Lidah ada pakai je. Pakai saja. Ya ada pakai dia. Itu magnet ah? Bukan. Tu? You sendiri timbang ni Oh lah. pakai lah. Oh sendiri tembak lah. Oh. Boleh hidung telinga boleh lah. Ni. Ni siapa-siapa perempuan nak tindik hidung kan, telinga ke apa kan. Buat sekolah apa tu. Ni main kat anti ni. You makan apa? Tu. Tindik berapa duit nanti? Tadinya sepasang 20. Sepasang 20 lah. Dapat sekali ni lah. Ya. Sekali masuk. Okey. Tengok nanti saya ada wife nombor 2 punya saya bawa mari. Ya boleh. Boleh ya? Ya. Okey nanti. Bye-bye. Okey ni dia tahun ni dia punya expo raya dia. Bazar raya dia. Ni. Tahun ni. Ni yang banyak ni. Ada sebab-sebab tak isu pun. Banyak ni. Ni. Bang ambil gambar sikit bang. Ni. Tak isu lepas tu depan ni ada pada ni dia jual ayak apa semua ni. Ni simple lah ada ayak apa semua kan. Tu nampak. Tu. Dah. Ayak pun murah ni RM3 je. RM3 tu. Lepas tu ni fee tak biasa lagi nak ronda-ronda expo ni. Selalu kita duk pergi expo lain. Kali ni kita mai tahun ni. Ni. Semua dah niaga bang pakaian bang. Pakaian semua dah start niaga ke dak ni? Depa kata esok baru tarikh rasmi buka ikut kan. Mungkin. Tak ronda ya. Saya ronda dulu bang. Okey bang. Tu. Dia banyak ni. Pakaian sedap-sedap tak isu apa semua ya. Kat abang ni apa kena masuk kot lorong ni. Fit tak tahu ni depan ke belakang? Ni depan belakang bang ya. Lorong ni. Tepi. Kalau depan belakang. Depan sana. Ni fit masuk kot belah tepi. Oh ni kira tepi lah. Dekat dengan tanda hawa ni. Ni abang ni jaga kat sini. Tengok ni. Fit tak tahu sangat sini sebab apa kita tak biasa duk main ni. Kita duk pergi expo belah lain kan. Ni jadi kita tengok ni macam-macam ni. Ada pakaian ada ni. Sport ada. Depannya ada wet. Tu. Sekejap. Pergi tengok apa Bi? Pergi tengok apa? Bi tanya akak tu. Minta akak tu nak tu boleh tak? Minta lah. Apa pula apa minta. Ni. Okey ni adik ni. Adik jual apa adik? Jual baju. T-shirt laki. T-shirt laki. Seluar palazzo. Seluar palazzo seluar apa? Seluar perempuan. Wah yang labuh bawah tu lah. Seluar tidur dengan seluar jeans. Oh seluar tidur. Raya ada. Bukan orang pakai seluar tidur lah. Kalau orang malas, pakai lah. Balok malam raya lepok pagi raya tidur tu. Apa boleh beli. Nak tidur tu. Ni. Ni ada macam-macam ni. Jadi jalur pun tahu tu. Harga mak rimau tak adik? Nak tidur. Tak ada. Tu. Banyak ni. Lepas tu t-shirt apa semua ada macam-macam ni. Ni. Di sini dia padat-padat tau. Dia punya expo dia padat-padat benda. Sebelah-sebelah macam ni orang berniaga. Ni jadi kemungkinan akan sesok ni nanti. Okey kat sini Fik tengok ada tudung-tudung. Tudung banyak tudung.
Tu macam-macam tudung. 25, 10 ringgit, 15, 30 paling mahal. Oh, tu je. Oh, dia. Okey guys, kat sini kita ada Spiderman. Spiderman. Hari ni Spiderman tak pakai topeng. Ni. Ni. Bi, tanya Spiderman ni mana trademark lah? Tak ada trademark ah. Ha? Spiderman tak ada trademark ah. Tak ada. Bukan ada trademark ah. Tak ada. Tak ada. Ada lagi. Tak ada lagi. Okey. Okey, ni brother ni kita selalu jumpa ni. Hari ni dia jadi kapten 3 calik tu. Tak boleh rapat lah ni. Ni. Ni Kak Abang ni yang benar ni. Ada anak patung apa semua dia jual belon. Okey, hampa minat belon hampa mai Kak Abang ni. Ni Kak Abang ni. Pedang. Okeylah. Tu. Ni. Tu. Hai. Nak belon seikhlas hati boleh datang kat Expo Parit Buntak. Parit Buntak ya. Dia berhampiran dengan bus station Parit Buntak. Parit Buntak ni. Kak Abang ni apa buat anak-anak apa semua apa nak beli belon bagi seikhlas hati je. Apa jumpa abang ni kat mana pun dia memang seikhlas hati je. Tak biasa ada hati komplit nari. Tak biasa ada bayaran kan. Tu. Kakak. Cepat. Okey, bye bye. Tu ni abang ni. Abang belon. Tu. Nah, angkat belanja. Oh. Ambil. Tu. Okey. Cakap apa masih kata? Ya, tak bawa lagi pecah. Tu. Bye. Thank you. Okey kat sini tengok ada baju kurung. Ni sale RM89. RM89, RM69 ada tu. Tu baby dah boleh belong dah tu. Tu. Baby boleh belong dah. Baby dapat pistol baby. Dapat pistol pula dah. Okey ni nak RM89. RM88 tu. Lot nombor 4 ni. Afi nak try pusing tengok. Luas mana pun Fi tak tahu. Expo ni tak biasa mai lagi tapi cantik lah time fit sekarang ni. Orang tak ramai. Okey, ini promosi sampai satu pasang 65. Jadi baju kurung. Tu. Tengok. Banyak tu ada baju sedon tu tu. Ni. Tu. Untuk bapak, untuk mak, anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Tu. Kalau hak mana anak ada lelaki seorang kena pakai baju kurung. Tu. Tu. Okey, sebelah ni kita ada baju kurung moden. Banyak weh. Fit lalu-lalu je ni tak masuk dalam. Tu. Banyak kita tengok kan. Tu tengok. Banyak. Ni pattern macam ni pun ada. Sebelah sana pun ada lagi. Dia musing ni, belah sana pun ada lagi. Okey, jom kita pusing tengok. Okey, kat sini kita ada Maxis. Ni Maxis. Ni. Kontrak bermula daripada 12 bulan. Tu setahun. Kontrak setahun. Dapat telefon. Tu. Lepas tu kita ada ayak balang apa ni. Ini ada ayak balang. So, dia tengok ada ayak balang. Lepas tu ada sosis. Ada orang jual makanan sikit ya. Sini tak ramai lagi sebab baru buka kan. Orang tak mai penuh lagi. Lagi satu baru lepas buka pasar sebab pergi buka pasar kat sini tadi. Jadi awal lagi. Okey, kat sini tengok ada fruta. Ni fruta pun ada. Fruta Adam. Ni fruta Adam. Ni pattern dia macam ni. Tu tengok ni warna biru. Ni satu line 35, dua line 60. Tu. Okey guys, ni jom. Ni lambok ni. Berlambok. Okey. Baju sulam budak satu line 15, 20. Ni baju sulam. Bang, baju sulam ni hak bawah ni ya bang? Hak kat bawah ni ya baju sulam? Ya betul. Ni. Lepas tu ni baju apa ni? Yang ni baju budak bang, baju budak. Baju budak apa dia tulis apa tu? Baju apa lens? Baju budak Aku tak kerti baca apa. List. Baju list. Baju list. Tu je. Baju list yang duk gantung tu. Ya betul. Ni hampa boleh mai cari baju budak sini. Abang ni lambok ni banyak hampa kena mai awal. Saat lagi mai lambat. 2 hari lagi nak raya memang tak ada asas ya. Hampa kena mai awal ni. Murah weh, selai 15, 2 lay 20 je. Baju sulam kan senang nak sulam ni. Tu kain telekung ada tu. Tu 2 lay 35 telekung murah weh.
Dua line ni anak brother tengok video feed bini dua ni memang boleh main. Dua line boleh beli seorang satu. Tu. Lepas tu kat sini kita ada baju kurung soket tenun RM99. Lawa weh. Ni pattern baru abang ya? Ya boleh. Tahun ni Timor. Tahun ni. Oh, Timor songket tahun ni. Weh. Lawa weh. Tu. Dia ada size abang? Ada S sampai 3XL. S sampai 3XL. Ha, tu dia. Lawa weh songket. Ni. Oh, lawa. Memang Timor tahun ni oh. Ya betul. Ha ni. Timor songket kebudayaan lah tahun ni. Ya betul. Oh, tak ni. Tu, tengok ni, color ni ada, color hijau. Banyak je gantung-gantung kat atas tu. Tu belakang tu ada lagi. Oh tu. Hak ni color oren. Oh ni. Hak color oren, hak kulit gelap jangan duk pakai color oren. Ha, kalau kulit cerah tak apa. Ni Timor songket. Tu, belakang tu ada lagi. Tengok. Oh, sini pun ada lagi songket. Oh ni. Okey ni Sifit tengok dia ada songket, lepas tu baju kurung Afia. Oh ni Afia. 79 80 lah. Ni. Baju kurung Afia dia macam ni. Lepas tu, Dik ni baju apa Dik? Yang ni baju. Baju apa? Ha, Afia hak tu hak ni. Ni baju apa depan ni? Tu. Tengok lawa kat ni baju ni. Ah? Isabel. Ah, tu Isabel. Ah, Fit tak tahu ni. Isabel ni sama kot sebelah ni. Ah, tu. Ya. Timor tahun ni songket dia. Oh, Timor tahun ni songket dia tahu. Ah, dia. Okey ni, tengok ni. Silver, lawa weh songket silver. Ni warna purple, gold. Lawa weh. Ha ni, tapi Fit tak pasti kain ni panas ke tak. Kain ni panas ke tak. Ha ni, okey kat sini kita ada kain plekat. Ha ni kain plekat banyak weh. Tu, plekat. Dah patut gosip lah belakang. Patut buat gosip belakang. Tu kain plekat ni lawa weh, hitam ni. 3 helai 55 boleh campur kain plekat mangga. Oh ni. Hak putih pun ada tu. Tu. Okey guys, sini ada baju JC. Ni JC. Lepas tu seorang track shoot. Banyak ni. Tu orang dah mula ramai. Dah mula nampak ada orang. Tadi lengah kosong. Kejadian tadi. Ni dah ada orang. Ni yang boleh tengok JC, Pahang, Penang semua dah. Terengganu. Tu MU pun dah. Dalam tu ada you. Dalam ada banyak je bang. Dalam banyak. Ni. Sini penjaga pakaian ada berapa banyak bang ni? Ada berapa ramai? Ni boleh kata menjaga ni ya. Pakaian belah ni semua pakaian ya. Makan ada kat kampung orang jual no. Duk ada berapa penjaga tak tahu. Berapa biji kemah? 40 biji kemah untuk ni ya. Untuk penjaga pakaian 40 biji kemah ni. Murah sekali. Lebih kurang lah. Tu tengok banyak. Ya, selain pada sini expo mana lagi bang masuk? Kalau masuk expo mana lagi selain pada sini? Dah dekat ni, Perlis dah. Perlis satu lagi. Tu. Tengok ni baju budak-budak mana weh RM10 ya kat abang ni weh. Tengok ni. Ni hak pasang pada tu. Boleh weh tengok ni. Banyak pilihan juga kan. Tu. Tak ada kita duk tengok benda serupa kan. Ni baju untuk budak perempuan tu. Macam-macam merek baju. Tu. Ni JC Perak lah. JC Perak. JC Selangor. PKNS pun ada. Dia ni baju Melayu. Okey, baju Melayu. Dia pun startingan RM100. Tu RM100. Baju Melayu. Dia ni baju kurung. Ni baju kurung. Ni. Nampak. Ni baju kurung. Okey, ada lagi depan ni. Belah kiri Fit ni pun ada lagi ni nampak. Orang duk jual macam-macam lagi. Tapi Fit nak jalan ikut sini tu. Kita ambil sebelah-sebelah kan. Okey, kat sini baju budak. Baju ada kemeja budak. Tu tengok kemeja budak. Tu. Ni lawa siap ada beg lagi. Siap ada beg apa semua lagi. Tu. Tengok baby jalan laju baby. Ke depan lah.
Ni tengok ni. Macam-macam ni baju. Tu. Okey, kat sini ada baju kurung. Budak weh, belah sana ada lagi baju. Belakang. Memang jenis pusing ni. Ni fit pun tak tahu ni. Laluan dia kat mana. Okey, kat sini baju Melayu. Slim fit 125. Harga kurta 55 hit. Tu. Lepas tu ada tudung. Tudung. Kita nak tengok tudung paling mahal jual boleh tudung. Ni ada orang nak beli semua dah. 35 fit nampak 35 paling mahal. Setakat ni 35 yang paling mahal. Kita tengok lagi paling mahal lagi. Berapa ada? Ni 25. Ni. Okey, kat sini kita ada baju kebaya ni. Kebaya baju ni. Ni baju kebaya. Lepas tu baju Melayu. Ni. Lepas tu ni baju hitam. Demo slim fit. Dik, baju Melayu semua slim fit adik? Dia ada dua jenis. Satu yang slim fit, satu yang biasa. Satu yang biasa. Biasa macam mana? Biasa tu yang tak ada zip kat lengan lah. Oh yang slim fit. Zip kat lengan. Tapi majoriti banyak slim fit. Oh. Kami yang perut buncit ni jenuh. Apa yang biasa dah. Biasa dah. Beli dua pilihan. Beli dua pilihan. Tu. Lepas ni fit harap tahun depan hampa buat baju Melayu belah tepi. Senang untuk orang perut buncit. Hampa buat belah tepi. Senang nak pakai. Tu banyak baju Melayu. Ini ada samping 65. Tu. Okey kan, sini fit tengok ni lawa ni siap dengan samping apa semua sedondon. Tu. Ni. Nak cari tema tahun ni tema apa? Okey kan, kat sini fit tengok orang jual kapet. Ni. Kapet. Ni. Kapet weh, macam-macam kapet ada. Lepas tu ada sampai raya. Satu RM4, 4.10. Ni. 4.10 sampai raya. Tu. Lepas tu kat sini ada songkok dengan tanjak. Tanjak kosong 60. Ni. Capai pun ada. Hutang baju Melayu premium berantai. Dik ni capai ni macam mana dik? Kilang punya ke buat tangan? Kilang ni. Tanjak apa buat nyeri ke? Sama tak? Tu. Ni capai dia kira harga start pada berapa? Kapal kulit 90. 60. Kapal biasa 70. 60 dengan 70. Dah. Tu capai, apa nak cari capai boleh banyak capai kat sini. Tu. Start buka pukul berapa ni? Pukul 12 tu. 12 tengah hari. Sampai 11 sampai pukul 1. Pukul 1 malam raya. Sampai pagi. Sampai pagi tu. Okey dek. Okey. Jom kita jalan lagi. Okey. Okey. Sebelah ni ada promosi RM10. 45 ni. Depa kata tema tahun ni songkit. Tapi tak ramai guys songkit Tak ramai yang jual baju songkit. Okey, promosi 20, 25. Ni. Ni kain ni lawa ni. Ni. Lawa kain ni. Tu. Okey, dia apa tengok ni? 25. Tu. Ni promosi 25 juga. Tu. Banyak 25 weh promosi. Tu. Okey ya, kat sini ada lagi. Ni. Hari ni memang review pakaian saja. Video ni banyak pakaian saja. Okey guys, kat sini kita ada 85 cotton M. Aku tak kerti nak baca tu. Hampa tengok sendiri. Tu. Dik, ni 85 ni dapat sekali dengan rantai-rantai ni lah? Dok? Baju saja. Ingat boleh dengan rantai-rantai. Ni. Ni ada lagi. Nampak? Tu nampak. Lawoi. Ni baju kurung. Baju kurung moden. Ni fit pun tak tahu. Ni 45. Ni mungkin beza kain ataupun saiz kot. Atas ni 25. Okey, kat sini ada slipper banyak. Kasut slipper. Ni slipper budak ada, kat kanak ada. Semua ada. Tu. Tengok kasut belah sana ada. Ni. Kami belum tahu ni panggil kasut lah. Semua panggil kasut. Ni. Okey, kat sini kita tengok ni ada
barang kemah. Ni barang-barang kemah. Oh. Ni. Oh. Nah, okey, batu konsang pun ada. Oh, ni konsang. Dik, konsang kira macam mana, Dik? 6 biji RM5. 6 biji RM5. Oh, okey. RM10. Ha? 13 RM10. 13 RM10. Oh, tu. Konsang ni. Oh, sebiji RM1. 2 biji RM3. Aku pun pening. Oh, ni macam-macam harga ni lah. Jarum peniti. Ini 20. Ni orang mobile tahu, aku tak tahu benda-benda ni. Kak ni baru kan. Ni. Ini lokok 210 dik. Terus nak kecilnya 310. Nak kecil sikit. Ampulah apa ni. Okey, kat sini Fik tengok ada lagi. Ni. Ada JC, lepas tu ada baju budak. Ni baju budak. Ni. Tak ramai je orang dah mai dah tapi tak penuh lagi lah. Mungkin ingat pukul 9 kot baru penuh kot. Ni. Okey kan, ni seluar jeans budak lah. Seluar jeans budak pun ada ni. Banyak RM25. Bawah pun ada lagi. Tu. Tu. Shoot sikit-sikit tengok kan. Sambil-sambil jalan kan. Kalau Fik nak masuk satu-satu kedai jenuh ni. Ni. Tapi Fik pergi kat depan tu tadi. Depa kata Temo songkit. Tapi Fik tak nampak banyak je. Jadi Fik nak tengok. Ni ada adik ni. Dik, ni baju apa, Dik? Ni baju apa? Baju Melayu. Baju Melayu. Oh. Tu atas tu? Baju kurung. Baju kurung. Tu pasal apa yang ada belah ada tak belah? Fashion. Oh, fashion. Temo tahun ni Temo baju apa? Apa? Saya. Tak. Bukan hang pun tanya awak apa. Orang duk pakai dah sekarang ni. Ha? Banyak lah untuk tahun ni kan. Kan biasa ada Temo kadang warna orange lah warna. Tahun ni bukan rich brown ke? This one. Lepas tu kalau baju apa? Dia pun kata songkit. Betul ya? Tak pasti. Tak pasti ya. Hang jual baju tak tahu? Jual baju tak tahu Temo apa? Sebab tadi orang tanya depan tu. Dia pun kata Temo songkit tahun ni. Oh ya. Anda beli lah baju songkit? Tak. Tak, bukan dia tu. Okey guys, ni adik ni dia baju kurung banyak weh. Ni RM129. Brand apa ni? Al-Husna. Al-Husna tu. Tu bawa banyak weh. Baju Melayu apa semua. Ni Jek Kilang apa? Jek Kilang ah. Banyak. Ni anggun eksklusif. Tu. Okey Dik, masih Dik. Okey guys, kat sini Fik tengok style kat baju dia lawa juga ni. Ni ada Temo ni kain macam ni. Lawa weh. Ni. Dik, ni baju apa Dik? Ni baju kebaru. Kebaru? Ya. Bukan kebaya bukan ni? Saya tak sure. Tapi cantik. Tapi cantik lah, betul lah. RM79 je. Kita ada set 79. sampai triple. SS sampai triple? Hak yang kuri-kuri SS tak? SS? Oh SS. Oh SS ni hak kuri kerja boleh pakai. Sampailah sebesar-besar. Tu hang tengok tu. Malawa weh, hang tengok dia punya design dia apa semua. Tu. Cantik. Ha? Kami nak Mana cantik? Boleh. Tak nak tanya sini ada berapa design baju untuk perempuan? banyak lah. Tak kita kira. Berapa? Tak kira. Nak saya kira. Boleh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Taklah banyak mana. Ni 12 design. Paling lawa kat mana? Banyakkan orang cari yang ni lah. Dia ni ya. RM99. RM99. Apa yang menyebabkan menarik baju ni? Dia ni kan sulam luar kan. Kat dalam selalunya kalau sulam sulam kenal kan sulam kat dalam kan. Dia jadi gatal. Kalau yang ni dia tak sampai dalam. Oh. Habis kalau jenis orang pakai inner apa? Kain ni kan orang ambil apa ni blouse lah. Yang tak ada semak. Murah RM39. Oh belah. Oh, aku pun tak tahu. Okey, ni satu lagi nak tanya ni. Ni. Dia ni apa? Songket. Songket. Dia full songket dia Okey. 109. 109. Adakah Temo tahun ni? Songket. Temo tahun ni ke apa? Tak tahu ni. Kami baru ambil dia butik. Baru ambil lah. Sebab ada orang cakap Temo tahun ni songket, betul ya? Tak. Betul ya? Tak minat songket tu sampai.
Oh, tak tahu, tak minat lah. Tu. Dia panas tak baju ni? Boleh lah. Orang kata selalu perempuan kalau pegang kain ni lepas tak panas lah. Oh. Mungkin dia tebal sikit kan songket. Panas lah. Jadi ni perempuan-perempuan baju ni panas sikit. Jadi kalau hampa keluar dengan boyfriend boleh pakai baju ni. Mana boleh keluar dengan boyfriend pakai songket nanti pun ketiak lah. Panas londeh lah. Allah. Okey. Tu tengok banyak ni. Ni ni dia punya kedai ni. Tu The Azhar Exclusive. Tu. Tiazar. Tu. Apa tengok ni? Semua awet-awet jaga weh. Ni. Tu. Jadi hampa boleh main kat sini, awet-awet jaga semua. Tu. Okey tu, tengok ni banyak weh. Tu banyak weh. Okey kat sini Fik tengok sampul raya. Ni bubuk sampul raya ni banyak weh. Tu. Sampul raya. Sampul raya ada capan, lepas tu songkok. Tu. Songkok, kepiah pun ada. Tanjak pun ada. Ni. Lepas tu sebelah ni konsang. Ni konsang apa kena wajib beli lah. Untuk raya konsang pakai wajib. Lepas tu kita ada beg sini. Beg. Lepas ni mungkin Fik akan pergi beberapa expo lagi. Kita nak tengok sama ada betul tak tahun ni Temo Songket. Temo Songket betul ke tak? Ada yang kata ya, ada yang tak kata tak. Untuk yang bukan minat songket dia kata tak. Jadi kita nak tengok. Okey. Tu. Okey, lepas ni Fik tengok ada ni banyak seluar ni. Seluar tracksuit. Ni seluar tracksuit ada semua dah ni, seluar tracksuit. Lepas tu ni perempuan dah mak baby. Ni nak beli lah, baby nak beli seluar. Tu. Okey, kat abang ni ada t-shirt. T-shirt kita tengok ada jeans seluar. Perempuan dah, lelaki dah tapi majoriti nampak perempuan banyak. Ni. Ni seluar perempuan. Ni seluar ni. Ni seluar apa ninja. Seluar ninja pun dah. Tu. Ya bang. Siapa bang? Tu. Yes ada, lepas tu depannya ada tudung. Ni. Ni abang ni nak beli tudung. Nak ambil gambar tu. Ni. Ambil gambar tu bang. Sayang. Tak apa. Tu. Dia ambil gambar lu nak beli kat girlfriend je ke apa tu. Tak belakang pun boleh lah. Tu. Dia nak beli tudung. Kita pusing tahun ni balik. Kita pusing tahun ni balik. Tahun ni balik. Fik jumpa ni balik. Jadi tadi Fik masuk dorang dah. Ni kita masuk dorang ni. Masuk dorang ni pula. Dorang ni kan. Dah, kita pusing-pusing tahun ni. Okey, kita Fik masuk dorang ni balik. Pusing-pusing tempat yang sama. Okey, kat sini kita ada tudung. Taklah besar sangat. Nampak macam besar seperti macam Fik bayangkan minyak bukan besar. Tak besar mana. Tapi dia tak termasuk, yang ni bahagian pakaian saja, dia tak termasuk dengan bahagian makan, bahagian kuih-kuih. Kalau masuk mungkin dia akan besar. Memang besar. Ni yang ni semua lot untuk pakaian sahaja. Okey, kat sini hampa tengok ni boleh ada kasut kat sini. Ni. Ni. Kasut. Ni. Bang, baru bandar bang. Bandar. Bandar macam baru bang. Tu, tengok bandar macam baru tu. 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 Condition preluh ni. Tu apa tengok. Banyak weh kasut. Jadi hampa nak tengok kasut pun boleh lah. Ni untuk lelaki tu, perempuan tu. Memang kasut pun boleh tengok tu. Hampa tengok. Tu. Nampak. Tu. Condition koyak plastik weh. Tu. Saiz 5 UK. Siapa nak main cepat weh. Tu. Ni ada lagi 5 UK. Nak beradik ni susun ikut saiz siap. Tu. Tu. Sebelah ni pun ada lagi banyak. Ambil gambar mah. Tu tengok. Tu. Banyak. Banyak weh. Sini hampa nak cari kasut banyak. Ni. Ni lorong ni pula. Salah lorong saja. Banyak lorong. Banyak lorong. Ni ni sampel ni. Ini barang lama ni. Ni. Ni siapa minat? Apa tengok ni condition. Lacoste.
Tu 9 UK. Grab terus. Siapa minat? Tu. Oh. Of course. Barang jarang-jarang ada. Ha? Baru apa tau? Ha ni. Sambal. Mana bang? Oh ni sambal baru. Ha ni sambal baru 9 UK. Ha ni. Jadi kasut baru. Pilihan di tangan anda. Kalau fit atas ha. Ha ni. Tapi lawa. Ha barang lawa bukan tak lawa, mau tengok tu. Tu. Nampak? Barang lawa, pilihan di tangan anda. Ada yang minat baru, ada yang minat yang lama, betul tak? Banda pun lawa. Ha? Banda pun lawa. Benda lawa-lawa, betul. Hak tu berapa bang harga sambal tu? Ni harganya 129 boleh kurang. 129 habis kurang berapa bang? 90 habis kurang tu nampak tengok. Alah atas ni pun boleh kurang lagi. 129 pun boleh kurang. 129 habis kurang 90 80. Boleh kurang lagi. Boleh kurang lagi tu. Ni kalau hak ni bang? Ini kos ni 89 boleh kurang lagi dah. Boleh kurang berapa? 80 70. 80 70 boleh dapat. Ha tu. Boleh meh. Ampuh pandai sembang. Pandai ejah. Ha tu. Harga kita boleh bincang. Harga boleh bincang tu. Tu. ZX tak tak? Adik. Mana adik ni? Tu. Tengok. Ha ni Adidas lagi ada bawah ni. Adidas lagi. Tu. Adidas bunga. Okey guys, hampa tengok baby. Dia tengok apa baby? Abi. Dia boleh tengok ah. Mainan. Duduk tengok ni. Spiderman terterak. Spiderman terterak. Ha ni kanak-kanak. Mainan kanak-kanak. Lepas tu ada baju. RM10. Tengok. Tu tudung budak mana? Tu. Tudung budak. Ha ni tudung budak, tudung dewasa semua dah. Jom. Ha tu. Ni tudung dewasa. Tu, tengok. Dia buat apa? Hampir cubit-cubit dia apa? Dia tengok budak tu dia cubit. Baby. Baby tak nak kerja sama baby. Okey guys, ni ada bawah budak. Oh, tudung bawah budak. Oh ni, boleh ke budak belik-belik Bawah budak tu. Oh, siang hidung dah. Ompong. Banyak untuk tudung budak, tudung dewasa. Banyak saya nampak banyak tudung kat sini. Okey, sebelah sini saya tengok ada barangan kosmetik. Ha ni. Barangan kosmetik. Tu, tengok banyak oi. Tu. Oh, perfume ada. Oh ni perfume, siapa nak perfume? Oh ni boleh tahan lama perfume ni. Okey, kat sini kita make up. Okey guys, kat sini songkok Melayu. Oh ni duduk dalam kotak ni semua. Semua duduk dalam kotak ni songkok. Dah. Ni. Okey guys, ni hang boleh tengok ni songkok. Ha ni songkok Melayu. Okey, sebelah ni pun tudung lagi. Banyak juga orang dia tudung ha. Banyak orang dia tudung, boleh pilih tudung. RM10. Paling mahal 35 tudung. Tu. RM10 saja. Paling mahal 35 setakat ni yang fit nampak. Ha lepas tu mainan. Ha baby duduk tengok mainan. Jom Bi jalan. Bi jalan. Jom. Ha nampak. Anak fit dia mudah walaupun dia tengok mainan dia minat, tapi kalau fit suruh jalan dia akan jalan. Ha ni. Fit tajak. Kita bukan kita tak beli, kita beli tapi fit tajak. Ha orang kata nak apa semua kita bagi. Ha fit tajak tu. Sebab apa besok payah. Sekali lagi sampai guling-guling duk nak. Ha. Fit bapak tegah hari. Bapak garang. Okey, kat sini kita ada tudung. Oh ni. Okey. Mungkin Fit akan jalan lagi kat bazar-bazar lain lagi. Fit nak tengok betul ke dok Timur Songket kan. Sebab apa Fit dapat maklumat Timur Songket tapi tak ramai sangat jual songket. Baju songket. Sebab baju songket ni panas. Tahu Fit lah, setahu Fit. Tengok baby. Laju aja jalan.
Balik dia tengok mainan. Jom Bi, jalan. Cepat. Okey kan kat sini ada baju kemeja. Ni kemeja batik bunga-bunga weh. Ni nampak ada kelainan sikit. Ni nampak ada kelainan sikit kan. Okey, hampa tengok baju ni. Dia luar lain, dalam lain. Tertarik RM20 selai. Ni nak cari benda-benda yang lain. Macam tengok ni, baju kurung sana 30 pun ada. Ya. Ni. Baju budak pun ada. Baju budak perempuan tu. Boleh tengok ni untuk mak-mak yang ni atas ni budak. Ni untuk budak. Okey guys, itu saja video fit untuk hari ini. Untuk hari ni, untuk kali ni lah. Sebab apa kita ronda-ronda benda makan pun tak buka lagi. Fit mungkin main awal. Tapi hari yang hampa tengok video ni keluar, barang makan semua dah keluar. Dah buka. Fit main ni hari ni hari Rabu Khamis. Khamis hari ni fit main hari Khamis. Besok Jumaat, besok daripada buka lah. Mungkin video ni keluar hari Sabtu. Jadi apa jangan risau, apa mai benda tu dah ada lah semua kan. Itu saja video fit. Kita jumpa lagi pada next konten. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.